slot Legend Langer. Rasanya keunikan GV ialah untuk kita kenal semula. Efek bas. Assalamualaikum Ilan. Assalamualaikum. Ilan, oi, kita dua-dua macam dah sama-sama berubah ni Ilan. Ya, stres. Mau nak tanya sebab macam I rasa I lagi tua sikit daripada you lah. So macam mana you boleh naik juga kan? Uban stres. Stres jangan stres sangat. Kita ada 12 minggu ni. Ya, insyaAllah. Ini baru minggu pertama. Sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan lain, macam biasa Ilan, markah dulu boleh tak ikut kedudukan daripada tempat yang terakhir hingga tempat pertama? Boleh. Saya baca markah untuk Gegar Berganza musim ke-12, konsep minggu pertama. Tempat ke-13 Syahid 47.25, tempat ke-12 Datuk Iling Kang 48, tempat ke-11 Shay 48.5, tempat ke-10 Cory 56, tempat ke-9 Iskandar Ismail 56.75, tempat ke-8 Mel Sakura 57, tempat ke-7 Ruri Republic 58.5, tempat ke-6 Freshies 58.75, tempat ke-5 Krisha 61.5, tempat keempat Rahmat 62, tempat ketiga Nubhan 62.5, tempat kedua Mark Adam 67.75 dan tempat pertama Mendua 69.5. So Ilan, untuk minggu pertama ni banyak betul kejutan juga yang berlaku pada hari ni. Bukan pada PC sahaja, kita nampak ada satu perkara baru tadi. Konon-kononnya peserta ke-14 tapi bukan. Kita nak tanya yang tu dulu sebenarnya. Apa benda tu sebenarnya? Adakah dia macam nampak macam simbol dulu ada macam kongsi rezeki ke? Konsep dia? Rasanya tadi kami dah katakan kami mahu introduce satu slot baru atau macam segmen baru untuk musim kali ini, iaitu slot Legend Langer. So untuk peserta kat sana, untuk penonton kat luar, anda boleh orang kata anticipate lah setiap episod. Mungkin setiap episod, mungkin ada episod yang tak ada. Kami akan mempersembahkan satu segmen untuk legenda tanah air kita untuk take the stage and give their performance untuk mengubat rindu penonton untuk dengar balik suara-suara mereka. Bukan bekas-bekas GV, alumni GV bukan. Ini yang tak pernah masuk lagi. InsyaAllah. Dan yang mungkin tak akan masuk macam mana? Itu hint untuk itu kena tanya tuan yang akan datang nanti. Faham. Dan tapi tetap ada sumbangan jugalah. Ya. Itu daripada Selcom lah. Yes. Okey, setiap minggu seboleh-bolehnya lah. So kita tunggu nanti. Sama ada tahu ada benda lain pula sebenarnya kan. So macam mana minggu pertama kali ni? Kita dapat lihat tadi kalau minggu pertama ni persembahan semuanya rata-ratanya cukup baik. Berbagai. Tapi banyak reaksi juga di luar sana yang mengatakan mungkin kali ini macam musim lepas juga kurang sikit lah diorang kata. Macam tak kenal sangat. Tak ramai yang kita kenal. Tak ramai yang boleh menyanyi di luar sana lah. Faham. Yang mengatakan begitu. So macam mana pendapat Ilan sendiri? Rasanya keunikan GV ialah untuk kita kenal semula peserta-peserta kita. Sebab saya pun ada juga peserta-peserta yang mungkin saya tidak mengenali, tapi kerana melalui Gegar Berganza saya dapat kenal balik mereka, sejarah mereka, profil mereka dan juga kenapa mereka adalah sebahagian daripada landscape dan sejarah muzik tanah air kita. So I think kepada mereka di luar sana, saya harapkan mereka juga memberi peluang untuk mengenali peserta-peserta kita dan juga memahami kenapa kita melahirkan GV sebenarnya. Jadi maknanya konsep tahun lepas, saya ingat lagi saya tanya kat Ilan tahun lepas, kenapa artis kali ini betul-betul kembali ke root number musim pertama. Betul. Maknanya memang artis yang dah lama tak terkenal, lama tak menyanyi dipanggil. So maknanya masih kekal lagi konsep tersebut dan kembali buat root, back to the root lah. Yes. Back to GV. GV sendiri. Okey, dan satu lagi perkara yang nampaknya ramai kat luar sana agak kecewa lah. Mungkin boleh tanya sikit pasal Shay. Shay? Shay kan pasal PC hari tu bila kami post video, kita kata macam dia kata kenapa Shay tak menyanyi? Kenapa dia bagi orang lain yang nyanyi? Mungkin suara masa tu tak sihat ke apa. Tapi kali ni pun malam ni pun lagu lain yang dia nyanyi bukan lagu popular, sedangkan masa lain semua nyanyi lagu yang popular mereka sebenarnya kan. So di Malaysia orang tahu Shay sayang-sayang. Kenapa ada masalah apa-apa Ilan? Rasanya ini adalah sedikit kesulitan dari segi hak untuk lagu. Saya rasa ini bukan tempat saya untuk bercakap, tapi kepada pemilik lagu itu sendirilah. So ni ada kena mengena dengan isu yang tengah menjadi bualan di Indonesia lah sekarang ni sebenarnya. Yeah. So dibawa ke sini bukan sebab apa-apa lain, cuma sebab itulah. Okey, itu hak copyright mereka lah. Okey, faham. Okey Lan, selepas itu Lan, so kali ini bila kita nampak peserta-peserta di minggu ke depan ni ada juga masih lagi bawa lagu sendiri ni. Macam mana korang bagi kebenaran sebab bukan apalah. Kalau bagi lagu sendiri kan tak bagi semua bawa lagu sendiri sebab bila bawa lagu senang, dan benda ni selalu jadi orang kata apa isu setiap season kan. Terutama sekali bila peserta tu layak seterusnya sedangkan bawa lagu sendiri yang mungkin lebih mudah.
So ada ke pemotongan markah ataupun sebagainya untuk mereka yang bawa lagu seperti itu? Sebab tak adil kan? Faham? Sebab lagu saya tahu masih lagi pilih sendiri kan? Ya, masih betul. Pilih, okay. Tapi mereka memilih mengikut tema, dan tema untuk minggu kedua ialah sezaman atau sealiran, dan juga secara teknikalnya sezaman dan sealiran juga boleh merupakan lagu-lagu second hit mereka juga. So mereka jadi pemilihan lagu mereka sendiri adalah boleh di bawah tema itu juga. Jadi tapi macam I think atau orang sini dah cakap, memilih lagu sendiri ada mungkin boleh jadi disadvantage pada mereka kalau mereka tak memberikan satu persembahan yang luar biasa. So I think itu adalah orang kata pros and cons yang mereka sendiri perlu buat sebelum menawarkan inilah lagu pilihan mereka. So kita tengoklah minggu depan macam mana, adakah orang kata pemilihan mereka tu risiko yang berjaya atau tidak. So nampak macam mudah, tapi kalau tak fresh lagi susah lah. Betul. Macam kurang buat kerja lah. Ya, kalau ikutkan untuk orang lah. Faham. Okey. Selain daripada perkara itu sebutlah Ilan, so pada kali ini kita tengok jadi ramai kali ni dapat hadir semua, dan dengan kita ada kewujudan bahagian semua untuk memenuhi ruangan di sini. Masih lagi ramai di luar sana yang tanya macam mana nak datang tengok. Macam mana nak datang tengok tu? Selain tu sebenarnya ada tak peluang kalau dulu-dulu macam nak beratur di luar, tengok seat kosong ke? Sebab ialah kadang-kadang tak menang dekat Astro. Faham? Kadang-kadang tak menang kat Gempak kan. So macam mana Ilan? Masih cara yang sama, anda boleh dapatkan tiket melalui kita punya social media atau melalui Astro Rewards. Tapi kita akan nantikan mungkin ada pengumuman lain yang akan dapat memberi peluang kepada mereka yang tak pernah dapat masuk tengok GV, boleh dapat tengok GV nanti. So saksikan. So untuk rangkumkan, minggu pertama masih baru, tapi ialah minggu pertama ni juga boleh menunjukkan apa yang akan bakal berlaku kan di minggu akan datang. Macam mana Idlan? Awak rasa macam mana setakat minggu tu rangkuman dia? Alhamdulillah, rasanya reaksi dan juga sambutan penonton untuk malam pertama ni sangat kata sebab berjaya training juga ya. Malam ni jadi memuaskan, dan hopefully it will continue next week juga. Dan saya rasa musim kali ni kita ada orang kata elemen surprise. Bukan saja dari segi kita punya slot legend, tapi kita mungkin dapat saksikan satu surprise daripada peserta kita. Mungkin mereka membawakan sesuatu benda yang mungkin anda sendiri tak dapat jangkakan. Tapi mengenali Astro maknanya banyak lagi lah tu surprise-nya kan dia nak buat. Betul kan? Contohnya macam tu, nak bagi hadiah pada media-media. Tiba. Ilan, thank you so much. Kita jumpa minggu depan. Tengok macam mana pula ya. Okay. Ilan. See you.